Denosumab digunakan untuk merawat dan mencegah osteoporosis, iaitu keadaan yang menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh. Denosumab perlu diambil secara berkala untuk jangka masa yang panjang untuk mendapatkan manfaatnya. Anda perlu mendapatkan pengambilan kalsium dan vitamin D yang mencukupi daripada makanan atau suplemen untuk menguatkan tulang anda. Kalsium adalah komponen utama pembentukan tulang, manakala vitamin D membantu penyerapan kalsium oleh badan. Denosumab diberikan oleh doktor atau jururawat yang terlatih. Suntik di bawah kulit pada bahagian abdomen, lengan atas, atau paha atas setiap 6 bulan. Jangan gosok atau garu kawasan suntikan. Jika anda terlepas satu dos, jadualkan semula temujanji anda dengan klinik secepat mungkin kerana risiko patah tulang anda boleh meningkat sekiranya dos tidak diberikan dalam tempoh 7 bulan selepas dos sebelumnya. Selepas itu, jadualkan dos setiap 6 bulan dari tarikh suntikan terakhir. Beberapa kesan sampingan yang biasa termasuk kerengsaan kulit ringan di kawasan suntikan. Anda mungkin mengalami sakit ringan pada otot, sendi dan belakang. Ruam kulit mungkin berlaku. Dapatkan nasihat perubatan jika ruam itu serius dan merebak ke seluruh badan anda. Sangat jarang, ubat ini boleh menyebabkan tahap kalsium rendah. Gejala termasuk kekejangan otot, rasa kebas dan sensasi kesemutan pada bibir atau lidah anda. Denyutan jantung tidak teratur. Ujian darah mungkin dilakukan untuk memantau tahap kalsium anda. Kesan sampingan lain yang jarang berlaku termasuk sakit rahang, sakit gigi, ulcer pada gusi, luka di dalam mulut yang lambat sembuh. Anda akan dirujuk kepada doktor gigi untuk menilai sama ada anda boleh memulakan rawatan dengan denosumab. Pastikan anda menjaga kebersihan mulut dan sentiasa maklumkan kepada doktor bahawa anda sedang mengambil ubat ini untuk mengelakkan kesan sampingan yang jarang tetapi serius ini. Sangat jarang, anda mungkin mengalami patah tulang. Anda mungkin merasa sakit di bahagian paha atau pangkal paha selama beberapa minggu atau bulan tanpa kecederaan yang jelas sebelum patah tulang berlaku. Denosumab boleh meningkatkan risiko jangkitan, terutamanya pada kulit, telinga, dan saluran kencing. Pastikan kebersihan diri terjaga dan jauhi orang yang sakit. Perhatikan tanda-tanda jangkitan termasuk demam dan menggigil. Hentikan penggunaan ubat ini dan jumpa doktor dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala ini. Anda akan dijadualkan untuk imbasan tulang setiap beberapa tahun semasa menggunakan denosumab. Bergantung pada hasil imbasan tersebut, doktor anda mungkin akan meneruskan atau menghentikan penggunaan denosumab. Jika jisim tulang anda tidak menunjukkan peningkatan semasa menggunakan denosumab, anda mungkin akan ditukar kepada ubat lain.